10 rakan kongsi akan bekerjasama dengan DBKL bagi menjayakan fasa kedua pelaksanaan projek Sungai Nadi Kehidupan Sungai Bunus. Projek itu dilaksana bagi menaik taraf dan mengindahkan Sungai Bunus di ibu negara itu yang sebelum ini diancam pencemaran dan sering menyebabkan banjir kilat di ibu negara. Untuk fasa kedua, ia akan melibatkan antaranya Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Koperasi Warga Niaga KL Berhad, Eco Clean Teknologi Sdn Berhad dan Lafarge Concrete Malaysia Sdn Berhad. Majlis menandatangani perjanjian kerjasama MOU kali ini menyaksikan DBKL diwakili pengarah eksekutif perancangannya, Datuk Muhammad Najib Muhammad. Manakala 10 rakan kongsi terlibat diwakili pegawai tertinggi agensi masing-masing. Datuk Muhammad Najib dalam sidang media kemudiannya berkata, MOU untuk fasa kedua ini membuktikan semakin banyak pihak sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar sekaligus merealisasikan ibu negara sebagai sebuah bandaraya bertaraf dunia. This is one of the initiative and many more will come. Many more will come. We hope that the NGO and also corporate, badan-badan corporate will come in also to chip in into this program lah. Untuk fasa kedua, ia antaranya akan melibatkan pembinaan trek basikal dan menghijaukan kawasan persekitaran Sungai Bunus sepanjang 9.2 km dan mempunyai keluasan 1,751 hektar. Pada majlis ini turut diadakan penanaman 100 batang pokok di kawasan sekitar Sungai Bunus. Untuk fasa pertama projek ini, 14 rakan kongsi telah menandatangani MOU pada 28 September 2014. Ia memberi tumpuan kepada kerja-kerja membersihkan Sungai Bunus yang tercemar.